Owner ni memang gila. Ni owner ni Honda ADV 160. Sebut pun berbelit tak sejak gemuk ni kan. Mileage dah 30,000 lebih. Yang power kata apa? Yang power. Yang powernya dia declare dia tak pernah servis apa-apa langsung daripada niatan dengan gear oil. Nak tengok apa hasil dia kat bahagian CVT dia. Kita sedang buka, kita tutup dulu. Okey, ni jap. Okey, first kau tengok. Inilah keadaan habuk dia. Ini habuk dia tak normal. Biasanya habuk halus kecil-kecil, betul? Tapi kali ni habuk dah macam apa ni? Petak-petak, dah macam ubat nyamuk punya habuk. Kalau kau tengok dia petak-petak, sebiji macam ubat nyamuk punya habuk. Terlampau tebal. Dekat dah bahagian lain kau jangan cakap lah. Ini aku tak payah cakap lah. Ini apa semua penuh dengan habuk. Kalau ADV 160 Euclid longgar tu normal lah. Ini Euclid longgar. Terus habis. Roller makan itu normal lah. 30k mileage. Boleh pakai balik, tapi kalau nak tukarlah tulang atas owner. Sebab motor tadi pun dah start bunyi ketak-ketak bila rem kan. Tapi yang paling bestnya lagi apa dia? Belting. Dengan masa nak putus lah. Selalunya kalau crack adalah 1-2 part kan. Tu kira okey. Ini seluruh tempat dia crack. Tinggal masa nak putus lah sebenarnya. Semua tempat pula tu. So, owner ni tiba-tiba dapat ilham. Lepas solat Jumaat tadi, datang untuk servis CVT kan. Buat mileage 30,000 mileage lah. So rezeki dia lah dapat ilham kan. Kalau tidak tak tahulah dah buat hantar makanan. Belting tu setengah jalan lagi penuh kepala kan. So untuk korang, brother ni datang sebab kita tengah ada promo MotoGP. So harga tengah murah. So kita ada dua package. Ada yang package untuk barang-barang original. Dan satu lagi package servis untuk barang-barang aftermarket kita pakai brand Taikol. Sebab kita dah R&D dah brand ni. Jangan kau takut nak masuk brand aftermarket sebarangan. So dah R&D macam-macam brand. Brand Taikon ni antara yang brand yang murah dan okey, tak banyak masalah. Brand aftermarket, harga pun murah. Kita offer dua package, tapi brother ni ambil package yang barang-barang yang original lah. So untuk korang gemuk ni semput lah cakap ni. So untuk korang mana yang nak hantar servis CVT motor skuter korang, ada masalah ke apa ke semua, kau boleh datang ke mana-mana cawangan Dana Garage yang dekat rumah korang lah. Pengetahuan korang pula, kita punya Dana Garage Bukit Mewah baru buka minggu ni. So kat sana pun semalam aku pergi pun tak banyak lagi orang. Ada dalam 3-4 orang customer satu hari. So customer pun tak ramai. Kau boleh pergi ke direct ke sana juga. Siapa yang dekat dengan Dana Garage Bukit Mewah, betul sebelah dengan Tol Kajang. Termasuk juga Dana Garage TTDI Kajang pun sama juga. Kita baru 2 bulan lebih kita baru buka. So ikut korang nak pergi mana, apa-apa boleh PM je kita, tak ada masalah.